Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera. Selamat datang ke aksi perlawanan Liga Super Malaysia musim 2025-2026. Pertembungan di antara Penang menentang Sabah yang sama-sama kita bakal disajikan dengan perlawanan yang cukup penting untuk kedua-dua pasukan pada petang ini. Bila mereka cuba untuk membuktikan sesuatu di hadapan penyokong sendiri. Omid Musawi, satu hantaran lintang, peluang untuk Kipre. Idea yang baik daripada Penang. Satu hantaran lintang yang berjaya untuk mendapatkan Cece Kipre. Dan pemain ini juga, Omid Musawi, harus diberi kredit. Satu in-swinger dilakukan, jaya ditepis keluar. Cece Kipre cuba untuk melakukan serangan balas. Hantaran terus ke hadapan, membebaskan Omid Musawi. Penang kini berada di hadapan. Omid Musawi, masih lagi peluang. Khairul Fahmi Cik Mat sudah pun keluar daripada kawasan beliau. Cuba untuk menukar arah, menunggu bantuan rakan-rakan yang lain. Namun sentuhan terakhir daripada Cece Kipre itu gagal untuk mendapatkan mana-mana rakan. Hendrik Brandon sudah pun bersedia mengambil sepakan penjuru ini. Agak sedikit lemah sebenarnya, jadi digagalkan. Peluang untuk Penang. Namun rembatan yang dilakukan oleh Izzat Zikri sebentar tadi. Bila peluang kedua itu hadir, selepas sepakan penjuru yang diambil oleh Hendrik sebentar tadi. Satu lagi hantaran ke hadapan, cuba untuk membebaskan rakan. Penang kini memiliki momentum untuk menyerang. Sekali lagi peluang yang dilepaskan oleh Izzat Zikri. Cubaan jarak jauh. Usaha yang dipamerkan oleh pemain-pemain Sabah ketika ini. Nampak seperti mereka benar-benar mahukan jaringan itu. Vegas Derni. Satu lagi percubaan kaki kiri. Namun percubaan itu bukanlah satu percubaan yang tepat. Anak-anak buah Wan Rohaimi, apabila usaha mereka untuk terus menekan barisan pertahanan Sabah hampir membuahkan hasil. Oh, ada tindakan susulan sebenarnya daripada Jeffrey Chu yang menumbuk bahagian belakang Omid Musawi. Oh, tindakan susulan itu sudah pastinya akan dinilai semula selepas Omid Musawi cuba untuk menggagalkan kawalan yang dilakukan oleh Jeffrey Chu dan kemudiannya ada satu tamparan. Oh, dan mungkin akan ada semakan yang akan dilakukan oleh Munir Izam. Menumbuk ke arah belakang Omid Musawi itu bukanlah satu tindakan yang bijak pada Jeffrey Chu, dan mungkin ianya akan memberikan kelebihan buat pasukan Penang. Mungkin bertukar warna untuk Jeffrey Chu. Daripada layangan kad kuning bertukar menjadi layangan kad merah untuk Jeffrey Chu. Ernesto ke tengah, digagalkan, dikeluarkan oleh barisan pertahanan Penang. Masih lagi cuba untuk menekan Denningham ketika ini. Ruang sudah pun terbuka. Denningham, satu rembatan. Oh, hampir saja. Alif Hikmah Rizal. Omid Musawi sebenarnya. Whistle panjang untuk aksi separuh masa yang kedua telah pun dibunyikan. Kedudukan terikat 0-0 di Stadium Bandaraya. Kedua-dua pasukan memiliki peluang, memiliki percubaan, namun masih lagi gagal untuk menterjemahkan ia dalam bentuk jaringan. Tamat aksi di Stadium Bandaraya. Penang 0, Sabah 0.